ini Tuhan kata makan daging kawan. Ayhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan, dalam Quran sebut makan daging. Ini orang yang kalau kat dunia pun memang dia duk makan daging orang, kat akhirat pun makan daging orang tak? Makan bangkai, makan daging korban tak apa. Makan daging korban tak ada salah. Makan daging orang, mengumpat maksudnya. Kalau mengumpat di dunia, maka di akhirat di antara bentuk siksaan dia diberi makan makanan bangkai. Sedap tak sedap tapi hak tu ya ada. Allah malukan. Di dalam Al-Quran sebut Al-Hammazun Al-Lammazun wailul likulli humazatil lumazah. Itu disebut tentang orang yang mengumpat. Wail, neraka wail bagi al-humazatil lumazah. Maksud dia siapa tu? Orang mana ada orang mengumpat. Ada dalam satu riwayat yang lain disebut Nabi lalu pada malam Isra' Mi'raj, lalu Nabi tengok ada satu kaum, ada satu kelompok manusia yang kuku-kuku dia panjang. Kuku dia ni Allah jadikan besi tembaga. Biqaumin lahum azfar min nuhas, disebutlah hadis. Dia ada kaum yang kuku dia panjang daripada tembaga. Apa dia buat? Nabi kata dia duk cakar muka-muka dan dada. Dia duk koyak muka sendiri. Dia duk cakap. Dia ada kuku yang panjang, kuku daripada besi. Lalu dia cakap dada dia, dia cakap muka dia, dia merobek-robek ya, dia bagi koyak-koyak. Oh, sakitlah. Pasal apa buat macam tu? Allah bagi jadi siksaan begitu. Bukannya dia penat, tapi Allah jadikan siksaan begitu. Merobek-robek dada, terkoyak isi habis luruh. Dia koyak, cakap, koyak. Nanti isi dia tumbuh balik. Dia koyak-koyak lagi, dia cakar-cakarnya lagi. Sakit. Masuk seminggu pun sakit no. Kalau kuku terkoyak sikit pun berasa sakit dah. Potong bawang terhirih jari sikit pun berasa pedih dah. Ini kuku dia koyak. Nabi tanya, siapa mereka ni? Jibril kata, inilah puak-puak yang kat dunia dulu duduk menyembang tentang aib-aib orang, duduk mengumpat, duduk cerita tentang keburukan orang. Itu dia antara azab yang Allah beri kepada orang-orang yang mengumpat-ngumpat. Tak tahan lah nak koyak-koyak daging ni sakit. Itu azab neraka ni dia tak habis. Dia kita tak mati dah waktu tu. Tak mati pun dah mati. Duduk dalam neraka ni, duduk dalam keadaan dia macam tu 24 jam. Bukan 24 jam, selama-lama lah. Selagi duduk dalam neraka, ada waktu rehat? Tak ada waktu rehat. Tak ada rehat. Boleh tidur? Tak ada tidur. Boleh rehat? Tak ada rehat. Tapi makan minum ada. Makan minum ada. Dalam neraka ada makan minum, tapi makan minum dia pun azab. Bila ahli neraka tu lapar sangat, bila ahli neraka tu dahaga sangat, malaikat beri makan buah zakum. Itu salah satunya lah. Kalau orang yang makan zakum ni, dia akan rasa dahaga yang teramat sangat. Kalau diberi air satu lautan pun dia nak minum ke semua, kerana dahaga sangat tu buah zakum tu. Tapi hilang, tak hilang. Lepas makan tu dia nak cari air. Malaikat kata nanti saat ni dia air dia. Maka diberi tuang apa dia? Besi.
Besi, cairan besi yang menggelegak. Besi itu jadi air. Sebab panas sangat. Besi dia tak cair kalau tak panas. Besi tak cair kalau tak panas. Karena panasnya yang teramat sangat, besi pun cair. Maka diberi minum cairan besi yang panas menggelegak. Dia minum tu hancur rengkung dia, perut dia sampai habis, sampai ke punggung pula. Lagi jadi balik elok. Tapi dia dahaga tak hilang juga. Bila dia tak tahan dengan dahaga tu, dia nak juga minum. Bagi minum, hancur habis perut semua. Lepas tu sambung lagi azab. Macam-macam azab. Ini orang duduk dalam neraka macam tu lah. Kitaran dia tak berhenti-henti. Berlainan dengan ahli syurga. Disebut dalam riwayat orang neraka ni, sekali-sekala Allah buka tingkap, buka hijab, dia boleh tengok saudara-saudara dia yang duduk dalam syurga. Pasal apa? Nak tambah lagi azab. Kita kat dunia kan, orang lain dapat, kita tak dapat, kita rasa macam mana? Kita rasa tak seronok dan sebagainya kan. Orang lain dapat, aku tak dapat. Kan kita rasa lagi tu. Ahli neraka macam tu. Allah buka, Allah tayang. Ni dia tu, tengok orang-orang ahli ibadah di dunia dulu boleh masuk syurga. Kamu lah neraka. Menangis depa, menangis pun tak ada guna dah. Menangis pun tak ada guna dah. Ahli syurga 24 jam. Tidur dah ahli syurga. Ahli syurga tak tidur. Tak ada dah. Tidur ni apa? Tidur ni tak ada. Dia buang masa tidur. Tidur ni tak ada apa-apa. Jadi kalau orang syurga tidur, rugi. Kita rugi kalau tidur di syurga. Maka di syurga, neraka ni tak ada tidur lah. Semua 24 jam. Sentiasa dalam keadaan nikmat kalau ahli syurga. Setiap kenikmatan tu Allah letak di syurga. Apa yang kita suka, semua ada dalam syurga. Sebaliknya orang neraka pula. Ni untuk orang yang ahli maksiat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz bin Jabal Al-Ansari Al-Khazraji. Dia orang Ansar. Sayyidina Muaz ni kelaran dia Abu Abdurrahman. Sayyidina Muaz di antara sahabat yang agung, di antara sahabat yang besar. Kita kadang-kadang dengar hadis riwayat daripada Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz dia masuk Islam umur 18 tahun. Masa bila? Masa Nabi duduk kat Mekah. Di hujung-hujung tahun Nabi di Mekah, orang Madinah sambut Rasulullah. Mereka pergi ke Mekah, rombongan pergi ke Mekah buat perjanjian dengan Rasulullah. Salah seorang yang ikut dalam perjanjian tu mai daripada Madinah kerana nak jumpa Rasulullah, nak beriman dengan Rasulullah. Sayyidina Muaz waktu tu dia baru umur 18 tahun. Dia beriman dengan Rasulullah, dia balik, dia duduk di Madinah, dia tolong sebarkan dakwah Islam. Itu Sayyidina Muaz. Dia meninggal umur, ada sebahagian riwayat sebut 33 tahun. Muda meninggal. Pasal apa? Pasal kena penyakit taun di sebelah Amwas. Zaman dulu, zaman Khalifah Sayyidina Umar dulu, ada satu penyakit taun. Kita masa Covid dulu, orang rajin duk cerita pasal taun ni lah, taun Amwas. Ustaz-ustaz ceramah pasal Covid dulu, cerita taun Amwas. Di Amwas, Sayyidina Muaz ni dia duduk di situ. Dia jadi gubernur kat situ. Sayyidina Umar lantik dia duduk kat situ. Sayyidina Umar sangat sayang kepada Sayyidina Muaz. Dia orang yang luar biasa
Manaqib, cerita pasal dia ni panjang Sayyidina Mu'adh. Masa dia duduk di situ, maka dia tak bagi siapa pun keluar dan tak bagi siapa pun masuk. Tak bagi siapa keluar, tak bagi siapa masuk. Dan dia pun duduk. Sayyidina Umar suruh dia keluar, keluar dia dah, kamu tak kena lagi keluar. Tapi Sayyidina Mu'adh tak mau keluar, dia duduk dalam. Yang ajibnya, ketika orang kena penyakit, pakat kena penyakit tu, dia tak kena, keluarga dia pun tak kena. Tapi apa doa dia? Apa doa Sayyidina Mu'adh? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keluarga Mu'adh habuan daripada penyakit ta'un ini. Nak juga. Dia minta doa, ya Allah, berilah keluarga Sayyidina Mu'adh ni dapat juga sama. Pasal apa? Kerana dia cemburu tengok orang yang mati syahid akibat ta'un. Dia tengok hak ni mati, hak tu mati, hak ni mati, pakat mati kena penyakit ta'un. Sayyidina Mu'adh kata, ya Allah, dia cemburu tengok pakat mati syahid. Dia pun, oh ya Allah, berilah Sayyidina Mu'adh pun dan keluarga dia dapat sama habuan syahid ni. Lalu Allah beri mati. Dia mati kena penyakit ta'un, bini dia pun kena penyakit ta'un. Bini dia 2 orang mati kena ta'un. Anak dia Abdul Rahman pun mati kena penyakit ta'un. Sayyidina Mu'adh pun mati kena penyakit ta'un juga. Masa dia kena tu, dia teruk dah sakit, duduk atas katil, nak mati dah. Dia berasa hayat dia tak lama lah. Dan dia rasa dia dah dekat dah. Waktu hari dia nak meninggal itu, dia kata marhaban bil maut, selamat datang kematian. Dia seronok. Orang yang seronok nak mati. Pasal apa? Nak mati ni pasal nak jumpa Allah lah. Nak jumpa Allah. Depa seronok. Kita takut nak mati, tapi depa seronok. Sebab apa? Sebab depa bila mati, depa boleh jumpa siapa? Jumpa kekasihnya Rasulullah. Bila dah mati boleh jumpa Rasul. Boleh. Orang soleh-soleh, dia mati, dia boleh ziarah. Kita bila nak boleh jumpa Imam Ghazali? Mati dulu. Dah mati. Kalau kita orang soleh lah, kalau kita orang soleh, boleh ziarah. Ziarah orang-orang soleh yang lama dulu. Sebab orang yang berada di alam barzah, mereka ada satu kehidupan seperti kita, kehidupan di dunia. Kita berasa teringin nak ziarah orang soleh, kita pun start motor, start kereta, pergi jumpa orang soleh di dunia. Maka di akhirat pun sama, alam barzah bagi orang soleh. Ada yang diberi kebenaran, maka dia akan kelak menziarah. Sebab tu sahabat ni macam tu. Dia merindukan kematian. Dan di antara doa dia apa doa Sayyidina Mu'adh masa dia nak meninggal tu? Dia kata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu aku ni takut kepadamu, ya Allah. Aku harap aku ini tak tergolong daripada golongan orang yang cintakan dunia, tidak tergolong daripada orang yang nak hidup lama di dunia. Minta dulu, ya Allah, aku harap aku ni tak masuk orang yang nak hidup panjang di dunia, ya Allah. Tetapi aku harap hanya aku ini hidup di dunia ni kerana nak menghadap panas yang terik saya, nak merasai dahaga di panas yang terik, nak menghadapi kesukaran, kesusahan hidup, dan nak bersempit-sempit dengan manusia di dalam halaqah ilmu. Itu saja. Tujuan dia nak duduk di dunia ni, dia harapnya apa, kata Sayyidina Mu'adh, semoga aku di dunia ni bukan kerana nak sonok-sonok, tapi kerana nakkan kepada kesusahan dunia, nak rasa penat dunia, nak rasa dahaga di dunia. Sebab semua tu Allah kirakan sebagai amal ibadah. Allah kifaratkan dosa kita dan Allah beri pahala. Kita kalau boleh terbalik, jadi tu maqam kita tak samalah. Dan jangan duduk tiru macam Sayyidina Mu'adh. Kita bukan lagi, Allah bagi susah hati pula kita. Kita kalau boleh nak hidup panjang umur,
Kalau boleh kita nak hidup dengan keadaan selesa, aman, itu kita. Kita ni orang awam yang pangkatnya begitu. Pandangan dan pemikiran kita tu tak jernih. Kita nampak macam tu yang terbaik untuk kita. Yalah, kita pun iman kita tak kuat. Tapi sebaliknya, orang soleh lain. Orang soleh ni dia lain. Sahabat-sahabat ni dia lain. Pemikiran mereka tu lain. Dia nampak lain. Dia nampak yang susah itu lebih baik, sakit itu lebih baik. Kenapa kita kena dengar cerita yang macam ni? Kalau kita tak mau jadi macam ni, supaya kalau kita tiba-tiba susah, kalau kita tiba-tiba sakit, kalau kita tiba-tiba Allah beri musibah, kita ingat orang soleh-soleh. Memang kita tak mau Allah beri musibah kepada kita. Kita tiap-tiap hari doa, minta lindung daripada musibah. Kita minta selamat dari penyakit. Kalau boleh minta sihat. Kalau boleh kita minta Allah beri rezeki yang melimpah ruah. Kalau boleh Allah beri umur yang panjang. Minta dalam ketaatan. Kalau boleh kita nak Allah beri nikmat walaupun di dunia ni. Betul, tak ada masalah. Betul lah tu doa yang kita minta. Tapi kita yang namanya manusia tak sunyi daripada Allah uji. Maka bila Allah uji kita, maka kita ingat balik orang-orang soleh. Kalau Allah beri kita sakit, kita ingat macam mana orang soleh bila dapat penyakit. Bila kita Allah uji dengan kesusahan, kita ingat balik macam mana orang-orang yang soleh. Mereka hadap tentang ujian-ujian. Itu kisah orang soleh lah kan. Dalam sebahagian riwayat, Nabi menyebut kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Kata Nabi, putuskan lidahmu. Yakni apa maksud putuskan? Jangan kamu berkata-kata akan mereka itu perkataan yang kejahatan daripada orang yang menanggung Quran dan yang menuntun ilmu. Dan jangan kamu carikan manusia dengan lidah kamu, maka mencarikan di kau anjing neraka. Itu Nabi kata. Nabi pesan. Nabi kata Sayyidina Muaz, dia pesan, dia kata jaga lidah. Nabi kata jaga lidah. Jangan mengumpat, jangan mengata tentang hamalatil Quran, orang yang menanggung Quran, maknanya orang yang menghafal Quran. Jangan. Kenapa? Karena dosa dia besar. Mengumpat orang ahli Quran, dosa besar. Wa tullabil ilmi, ahli ilmu, penuntut ilmu, alim ulama itu tidak boleh kita umpat. Sebab apa? Dosa dia dosa besar. Orang yang soleh lagi berat mengumpat kepada dia berbanding orang yang biasa. Berbanding yang, sebab tu ulama kata daging ulama racun berbisa. Sebab tu ulama kata gitu. Kita ni bila mengumpat, maknanya kita makan daging saudara kita. Tapi kalau kita mengumpat ulama, maknanya kita makan daging ulama. Katanya daging ulama racun berbisa. Apa maksud racun berbisa? Mudarat dia lebih teruk daripada makan daging biasa. Makan daging orang bangkai, itu pun dah tak elok dah. Tapi kalau makan daging yang ada racun yang berbisa, maka mudarat dia itu berkali-kali ganda. Mengumpat ulama ni, mengumpat ahli ilmu, penuntun ilmu, mengumpat orang yang hafal Quran, ini luar biasa dia punya azab. Nabi kata kalau kamu mencarikan maruah manusia di dunia, maka anjing neraka akan mencarikan kita. Na'udzubillah min zalik. Disebut dalam Al-Quran wan nashitat nashqa. Rasulullah tanya, tahu apa itu wahai Muaz, tahu apa itu? Apa an-nashitat? Tahu apa dia? Sayyidina Muaz kata tak tahu ya Rasulullah. An-nashitat ini apa? Anjing neraka, Nabi kata. Anjing-anjing di dalam neraka yang mencari-carikan daging dan tulang, yang mencarikan daging daripada tulang. Ada anjing ni dia memang suka makan, dia memang suka menggigit-gigit.
Dalam neraka ni segala binatang yang kita tak suka ada. Sayyidina Mu'adh tanya, ya Rasulullah, boleh selamatkah daripada anjing neraka ni? Rasulullah kata apa? Wahai Mu'adh, benda ni mudah bagi orang yang Allah permudah. Benda ni mudah sebenarnya. Itu Rasulullah kata, benda ni mudah. Nak jaga dari lidah kita ni, Rasulullah kata, benda ni mudah. Tapi bagi orang yang Allah permudah. Kalau Allah bagi mudah, insya-Allah mudah. Macam mana cara? Rasulullah kata cara dia, kita suka kepada manusia apa yang kita suka kepada diri kita. Kita benci kepada manusia apa yang kita benci kepada diri kita. Suka tak? Kalau orang kata kat kita macam tu, tak suka, kita jangan kata kat orang macam tu. Maksudnya macam tu. Suka tak? Kalau orang puji kita macam ni, kita suka, maka kita pun puji orang macam tu. Maksudnya macam tu. Apa yang orang suka, maka kita buat, kita cakap. Apa yang kita suka untuk diri kita, maka kita cakap untuk orang. Apa yang kita tak suka untuk diri kita, kita tak cakap kepada orang. Dan daripada Qilabah Abi Qilabah, dia daripada Abi Qilabah tu, bukan Qilabah saja, ada Abi. Ada satu kalimah jatuh alif ba ya, Abi. Daripada Abi Qilabah. bahwasanya berkata Abi Qilabah ni dia kata apa? Bahwasanya di dalam mengumpat-ngumpat itu membinasakan hati daripada penunjuk. Yakni mengumpat itu, yakni ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni iaitulah, iaitu yakni mengumpat itu membinasakan hati dan tiada dapat masuk petunjuk mengumpat ni boleh membinasakan hati, merosakkan hati, meruntuhkan hati, dan tiada dapat masuk penunjuk. Maknanya hidayah tak masuk. Orang yang suka mengumpat, hidayah tak mau masuk ke hati dia. Allah tak campak hidayah. Itu bahaya mengumpat. Pasal apa? Dia makan daging kotor kan. Bila kita makan daging kotor, maka kotorlah hati kita. Bila tak kotor hati, macam mana benda bersih nak masuk? Kita kalau satu bekas tu kotor, kita tak isi benda yang bersih. Cawan, kalau cawan tu kotor, kita tak letak dah air sana. Tapi kalau cawan tu bersih, barulah air sana boleh masuk. Barulah kita nak masukkan isi yang baik. Kalau hati kita tu dah kotor dengan dosa, tak mungkin hidayah boleh masuk. Sebab tu kita ni jahat. Jahat seorang-seorang tak apa. Kalau kita jahat dengan Allah, itu bukan maksud tak apa boleh buat. Maksudnya kemungkinan nak berubah jadi baik tu boleh. Walaupun penzina, walaupun seorang penzina, kemungkinan nak jadi berubah tu boleh. Berubah nak jadi kebaik tu boleh. Tapi kalau jahat kita ni, jahat dengan orang, maka nak jadi baik tu dia payah sikit. Nak berubah jadi baik tu payah. Pasal apa kita tak boleh berubah-ubah jadi baik ni? Mungkin ada sebab-sebab silap dan salah kita dengan manusia. Salah satunya mengumpat. Mengumpat ni hidayah dia tak mau nak masuk ke dalam hati. Maka kami pun akan Allah Ta'ala minta pelihara akan daripada yang demikian itu dengan kurnianya. Minta Allah lindung kita lah. Inilah perkataanmu yang ditegah, yang diharam. Ni kalau benda yang haram. Apa dia benda yang haram ni? Pertama, dapat siksa. Yang kedua, hidayah takkan masuk dalam hati kita. Itu jaga. Siksaan pun tak larat tanggung. Dan kalau tak beri hidayah,
Makna sampai bila-bila tak berubah. Kita kalau boleh nak berubah, kita punya slogan kan, hari ini lebih baik dari esok ke apa. Lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin tu dah baik, hari ni nak jadi lebih baik. Kalau kemarin tak berapa baik, hari ni nak jadi lebih baik. Ulama tu dia sentiasa macam tu. Dia sentiasa ingat, kalau kemarin dia baca Quran, hari ni dia tak baca Quran, dia berasa sedih. Pasal apa? Kerana hak kemarin lagi baik daripada hari ni. Maknanya dia semakin tak baik, dia bukan semakin baik. Jadi dia kalau boleh setiap hari kebaikan itu bertambah. Ada sahaja kebaikan yang dapat. Tapi kalau kemarin ataupun dulu dia tengok dulu boleh buat banyak kebaikan, tapi hari ni tak buat kebaikan, maka dia akan susah hati. Dia akan susah hati. Kenapa? Boleh buat baik bermakna ada taufik. Ada taufik, kekuatan. Dan boleh buat baik bermakna Allah beri hidayah. Kalau tak boleh buat baik, maknanya Allah tarik balik taufik, bermaknanya Allah tarik balik hidayah. Takut bila tarik Allah tak bagi dah. Sebab apa? Dia konsep dia sama. Syukur tambah kufur tarik. Itu konsep dalam Islam kita macam tu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku beri, aku tambah. Kalau kamu kufur, Tuhan bagi ancaman. Tuhan kata inna azabi la syadid. Azab aku pedih. Bila Allah tarik, bermakna kita dah kufur dengan Allah. Ada benda yang kita tak syukur. Sebab itu Allah tarik balik nikmat. Kalau tarik nikmat yang zahir tak apa. Nampak macam tarik, tapi sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau Allah tarik nikmat-nikmat yang batin, itu luar biasa masalah dia. Itu besar. Allah tarik taufik, Allah tarik hidayah, itu berat. Kenapa? Dia rentetan dari situ boleh menyebabkan tariknya iman. Na'udzubillahi min zalik. Kita kalau taat tak ada, taufik tak ada, hidayah tak ada, maknanya iman kita ni semakin jatuh. Iman kita boleh naik, boleh turun, boleh meningkat, boleh turun. Bila iman kita naik, bila kita ni banyak buat taat, maknanya iman kita tu semakin bertambah. Kalau kita semakin rajin berzikir, semakin rajin mayang ke, puasa ke, apa sajalah, baca Quran ke, apa saja amalan yang baik, kita semakin buat, semakin tambah, ataupun istiqamah. Kalau tak bertambah pun kita dapat istiqamah. Itu nikmat yang besar lah tu. Maknanya Allah sentiasa beri kepada kita taufik, nikmat yang besar. Tapi kalau kita tinggal, dulu boleh buat, dah tak boleh buat dah, maka jaga-jaga. Maknanya ada benda yang kekufuran yang kita buat, kufur nikmat lah. Maknanya kita tak syukur dengan nikmat, sehingga Allah tarik balik nikmat-nikmat tu. Tu jagalah. Tarik tu tak tahu nak bagi macam mana pula. Nak bagi bila pula tu tak tahu. Dan adapun kalam